Okey, secara saya datang untuk yang bukan protes, demonstrasi untuk hari ini. Saya datang dengan identiti sebagai seorang rakyat biasa walaupun saya mahasiswa daripada universiti swasta. Tapi dia tidak menghalangkan saya untuk menyertai demonstrasi berkenaan, sebab saya pun sebagai rakyat Malaysia ni yang suka belajar makan dekat luar, yang saya sendiri nampaklah macam kenaikan harga kos yang kita biasa nampak hari ini ialah sangat membebankan. Dan saya sendiri sebenarnya yang punya latar belakang perakaunan, memang akan tahulah sekiranya beberapa jenis cukai baru itu dapat dilaksanakan ataupun diperkenalkan kepada khalayak ramai. Memang tidak dapat menafikan bahawa kos barangan kita biasa beli setiap hari itu dia akan menaik. Tak kisahlah dia barangan keperluan ke ataupun barang kehendak, dia tetap memberikan semua orang, bukan sekadar hanya kepada golongan tertentu sahaja, tapi untuk semua orang. Sebab tak kisah di 20 M40 dengan P40, kata silap saya lah. Okey, tier 20, M40, P40, mereka semua akan terkesan. Tiada sesiapa yang terkecuali. Jadi dia kata yang Perdana Menteri PMX yang pernah kata silap saya lah, kenaikan harga berkenaan ini hanya akan mencecaskan golongan di 20 sahaja. Ini adalah satu kepalsuan yang secara terang-terangan dapat diperlihatkan di kalangan orang ramai. Sebab tak kisah M40, B40, C20, semua orang ni adalah pengguna biasa. Tak kisah kau kaya, kau miskin. Kalau miskin kena tu lain cerita lah. Tapi kalau saya di 20 sahaja yang akan terpengaruh ataupun terkesan dengan pengenalan cukai baharu ini, ia memang suatu benda yang memang tak betul. Jadi saya mengambil kesempatan ini, walaupun saya sendiri adalah seorang mahasiswa yang mempunyai banyak simpanan, tetapi ia bukan alasan saya ini, alasan untuk saya untuk tidak mempedulikan orang-orang golongan miskin atau orang golongan miskin yang hidup dan khususnya yang berada di dalam bandar Kuala Lumpur ini. Jadi ayo kepada semua orang, 28 Jun insya-Allah, sesiapa yang berkelapangan pada waktu berkenaan, jom turun ke Dataran Merdeka untuk sama-sama untuk membantah rasuah. Sebab rasuah akan memberikan perpecahan kepada imej suatu negara. Yayon, sikit. You aula percaya atau tidak kepada Perdana Menteri Malaysia? Simple je. Kalau tidak, percaya. Kenapa? Percaya ke tak? Saya rasa kurang percaya. Kenapa? Kurang percaya. Sebab maafkan saya lah kalau saya macam bercakap secara terlampau agresif, tetapi salah satu ciri orang munafik adalah bila dia dijanji, dia mendustai. Apa-apa yang telah apa-apa yang dijanjikan dalam komponen kerajaan ini sampai sekarang ni dia tidak melaksanakan. Benda tu sudah memberikan ketidakpercayaan saya terhadap kerajaan sekarang ini. Itu tak cukup parah. Lagi parah bila dalam bab menipu. Ini bukan salah satu ciri yang perlu ada pada sesuatu pemimpin untuk menipu terhadap pengikutnya. Sebab pemimpin ini adalah cermin kepada pengikutnya. Seseorang pemimpin yang baik akan disayangi oleh pengikutnya sendiri, dan seseorang pemimpin yang buat jahat tidak akan disayangi, malah dibenci oleh pengikutnya sendiri. Jadi oleh sebab itu, berdasarkan prestasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Madang ini, walaupun ada yang bagus, tapi ialah
kebanyakan yang mereka laksanakan selama ini tidak ataupun kurang menepati janji yang telah mereka lantarkan semasa pilihan raya umum. Jadi kesimpulan saya, berdasarkan prestasi ini, prestasi kerajaan semasa, saya rasa dia adalah kurang memuaskan. Jadi sebab itu saya kurang percaya terhadap kerajaan buat sekarang ini. Thank you Ryan, thank you.